menonton video sebentar tadi. Jadi video ni dia menerangkan pasal apa? Siapa tahu? Siapa tahu boleh angkat tangan dan berdiri jawab. Dia tentang pertabalan yang di Pertua Agong. Betul. Pandai Saleha. Tepuk tangan Saleha. Jadi kita boleh tengok istiadat pertabalan ni yang ke-17, Agong yang ke-17. Maksudnya sebelum daripada Agong ke-17 ni ada 16 orang. Jadi apa ni yang di Pertuan Agong ni dilantik melalui Majlis Raja-Raja. Ya, betul. Selama berapa tahun? Selama 9 tahun. Ha? 5 ke? Bukan 9. 6. Siapa tahu? 5. Husna. 5 betul. Sorry kita Husna. 5 pun pandai juga. Sebab dia bisa jawab. Jawab betul. Okey. Lepas tu tadi kamu semua ada teliti tak alat-alat yang Ada. Okay, bagus. Macam tadi kalau kelengkapan yang ada pada puteri-puteri itu apa? Ataupun apa isteri kepada sultan? Ada mahkota. Ada? Tiara. Ada tiara. Tiara. Ada tiara, lepas tu ada selempang. Ya, Dan sebagainya. macam kami ke cikgu? Ya, lebih kurang. Tapi dia colour dia warna Kuning. okey. Okey. Apa dapatan kamu ataupun refleksi pengajaran pembelajaran kamu hari ini? Banyak cikgu, saya Banyak. belajar alat-alat yang Okey, orang pakai. boleh tak cikgu nak kamu semua berdiri seorang demi seorang untuk terangkan refleksi pembelajaran hari ini secara ringkaslah yang awak tahu. Lepas tu kita akan tambah. Boleh cikgu. Okey. Okey, Husna dulu boleh? Boleh. Okey, Husna. Sila berdiri. Dan beritahu dapatan awak. Kita dapat hari ini saya tahu Ketua Negara ialah di Pertua Agong. Okey, betul. Okey. Dilantik selama 5 tahun. Lepas tu dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Okey. Ada Itu lagi? je cikgu. Itu je? Okey. Sila duduk Husna. Okey, beri tu kepada Husna. Mana Husna? Okey, lepas tu Saleha pula. Saya pula cikgu. Okey. Saya Apa dapatan belajar kamu? dia orang dilantik tu dalam Majlis Raja-Raja. Ada 9 orang raja. Lepas tu dia undi tu ikut raja-raja. Raja-raja yang betul. undi secara Lepas tu? sulit Secara sulit. Ya. Sebab apa dia buat secara sulit? supaya orang lain tak tahu. Okey, betul. Mana Saleha? Okey, Shima pula. Okey, apa dapatan kamu? Selain yang Saleha dan Husna nyatakan lah. Contohnya siapa pada yang ada Pertua Agong untuk sekarang ni? Yang saya dapat hari ni, saya tahu pasal keris. Ni apa ya? Sekolah awak. Sekolah. Tiara. Lagi? Lepas tu Yang permaisuri pakai apa? tiara. Ataupun gendik. 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 Lepas tu saya tahu yang dia macam ni. Apa? Apa tu? Istiadat. 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 Dia penyerahan, cemoh dan sebagainya, Al-Quran. Okey. Okey, jadi terima kasih kepada Shima. Okey, semua berikan diri sendiri. Kamu semua dah jalani pembelajaran yang sangat menyeronokkan dan kamu dapat ilmu hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey. Seterusnya cikgu nak tambahlah sikit berkenaan dengan refleksi. Okey, hari ini kita ada belajar pasal sistem institusi diraja dan juga kita ada belajar tentang alat kebesaran diraja. Okey. Jadi kalau institusi diraja kita dapat tahu kat sini yang ketua negara adalah Yang di Yang Pertua Pertua Agong. Agong. Kalau macam Perdana Menteri itu dia ketua apa? Ketua Negeri. Ketua kerajaan. Kerajaan. Ketua kerajaan. Jadinya apabila nak sahkan jawatan seorang Perdana Menteri itu pun dia ada kaitan dengan Yang di Pertuan Agong. Agong. Dia ada Pertuan Agong. Jadinya kalau kita nak bandingkan bidang kuasa antara dua institusi ni, dia bidang kuasa yang dimiliki oleh Perdana Menteri jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak berbanding dengan Agong. Tapi Agong lebih kuat lah dia punya kedudukan mengikut hierarki dalam pentadbiran negara. Okey. Seterusnya kita dapat tengok berkenaan dengan alat kebesaran, kan? Macam contoh ada pemegang cap moho, ataupun alat-alat kebesaran seperti gendik, keris dan sebagainya.
Jadi semua alat kebesaran ni sebenarnya telah diperturunkan secara turun-temurun lah daripada kerajaan-kerajaan yang terdahulu, kan? Dan sama seperti penggunaan nama sultan juga. Kalau dulu kan ada kedatangan Islam ke Melaka dan sebagainya. Jadi setelah datangnya Islam ke Melaka tu barulah penggunaan nama sultan tu digunakan. Macam tu. Faham Syimah? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi itu sajalah pengajaran kita dan pembelajaran kita untuk hari ini. Semua beri tepuk tangan kepada diri sendiri. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Video tadi kan ada banyak benda emas-emas kan, dia pakai tiara dan sebagainya. Ya. Tadi kita tengok kat sini ada apa, gendik diraja, tengkolok ni apa? Tengkolok diraja. Tengkolok diraja. Macam yang kat gambar ni lah, ada tengkolok diraja. Okey. Cikgu nak Syima cuba tunjuk dekat mana satu keris panjang diraja dekat gambar ni. Apa Syima? Sini. Ya betul, kat sini ya ni rupa keris panjang diraja. Okey. Kita Pandai kan? lepas tu ada nobat. Nobat tadi benda apa tadi nobat tadi? Husna ada sebut tadi nobat. Nobat tu Macam alat muzik. macam alat muzik, betul. Apa ya? Okey, dan yang terakhir ada cap moho yang digunakan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Sorry, maaf. Okey, sebab tadi kan kita dah tengok kan video-video tu tadi kan? Ya. Ada cikgu nak tu pula lah, cikgu nak negaskan balik. Cikgu nak awak ingat semua balik kan? Okey, sultan perlu pakai apa? Alat-alat kebesaran. Ya betul, ada alat kebesaran. Jadi dekat alat kebesaran tu contohnya dalam gambar ni ada apa? Tengkolok. Okey, tengkolok, keris panjang. Lagi apa? Gending. Okey. Gending. Okey. Lepas tu tempoh yang di-Pertuan Agong ni memerintah selama berapa tahun? 5 5 tahun. tahun. Majlis apa untuk Majlis bermesyuarat? Raja-Raja. Betul. Dan yang terakhir, berapa orang yang ke mesyuarat? 9. Terdiri daripada siapa? Raja-Raja Melayu. Betul, Husna. Tepuk. Kamu yang cakap. Okey. Selepas habisnya kepentingan ni. Okey, cikgu nak tunjuk pula kenapa kita kena tahu pasal-pasal alat-alat ni. Kenapa kita kena tahu cara pelatihan diraja dan sebagainya. Okey, di antaranya cikgu nak Syima lah bangun baca. Kenapa kita kena? Di antaranya adalah apa? Yang pertama kita kena menjaga keamanan dan kestabilan negara. Ya, sebab apa? Sebab kita kena menghormati institusi Ya. diraja, membantu rakyat hidup dalam suasana aman. Saudara cuba baca, bangun dan baca. Kebanggaan negara. Sistem pemilihan YGPA bukan sahaja unik di dunia, malah ia adalah lambang perpaduan keadilan mutlak dan kebijaksanaan sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Daulat tuanku. Tahu tak tuanku? Jadi sebab apa unik? Sebab dekat negara lain tak guna sistem ni. Sistem ni. Ya betul. Kita jaga turun-temurun. Betul. Dia orang guna sistem turun-temurun, tapi kita guna sistem roda, bergiliran. Jadi setakat itu saja untuk cikgu mengajar. Jadi cikgu serahkan kepada cikgu Farhan pula. Okey. Apakah alat kebesaran yang dibentuk melalui puzzle ini? Okey, kita mulakan dengan Husna dahulu. Depan yang cikgu. Satu-satu Husna, satu-satu. Okey. Apa awak ni maklum? Saya sampai ke? Saya bagi tahu je. Awak ni. Kenapa? Duduk siapa? Husna jangan ketawa. Cuba cikgu sikit lagi. Husna salah tu. Betul lah. Okey, kalau kita tengok kepada puzzle yang Husna tampal ni ialah
Sabar. Boleh tak Husna? Okey, Boleh. kalau kita tengok gambar yang dicantum oleh Husna ialah gambar keris panjang diraja. Okey Husna, kalau keris panjang diraja ni siapa yang pakai? Adakah yang di-Pertuan Agong ataupun Permaisuri Agong? Yang di-Pertuan Agong. Okey, betul. Maksudnya keris panjang diraja ni adalah perhiasan yang digunakan oleh yang dipergunakan oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau yang di-Pertuan Agong sekarang, yang di-Pertuan Agong sekarang daripada negeri Johor. Johor, iaitu ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Okey, terima kasih Husna. Okey, seterusnya Soleha. Tak ada orang. Naik cikgu. Sini ya cikgu. Ya. Oh, wow. Galah ya. Ni apa? Salah tu Leha. Macam ni lah. Dia je, dia salah. Betul. Betul dah ni cikgu. Salah tu. Okey, teruskan je Soleha. Macam mana kita tengok. Saya tahu. Cikgu Shimang Mana saya. Cuma kita biarkan Soleha yang buat dulu. Saya tak semangat dah cikgu. Soleha, Soleha, Soleh, Soleh, Soleha, Soleha. Dia je dia. Dia je salah. Cikgu tak tahu. Betul tak ada cikgu macam salah. Soleha, kenapa terbalik gambar awak Soleha? Awak dyslexia ke? Cikgu juga. Rasa macam betul. Soleha macam ni. Terbalik. Terbalik ni Soleha. Terbalik. Biar je cikgu dia rasa dia betul. Cikgu. Okey. Kalau kita tengok gambar Soleha, ni adalah gambar gendik diraja. Oh. Okey, gambar gendik diraja ni sebenarnya terbalik. Okey, ni adalah atas, ni adalah bawah. Okey, gendik diraja ni kalau kita terpanggil tiara adalah perhiasan untuk Permaisuri Agong iaitu Raja Zarif Sofia. Oh. Cikgu. Tak apa Soleha, tak apa. Shimang. Okey, seterusnya Shima. Oh dia. Dia dah tahu jawapan dah cikgu. Shimang budak baik. Budak bijak. Oh, dia budak nakal. Ni saya punya. Ambil cepat kan cikgu semua orang. Awak ni. Shimang. 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 Oi, Shimang paling terbaik. Alah, duduklah. Alah, Boleh Shimang. nak kursi mana? Duduk kat tengah, Shimang. Kursi kiri. Shimang, baringkan dia. Tengah. Macam tu. Awak tu pun tak tahu. Tahu saja je, awak tak tahu. Mana panjang cikgu akal kan? Maafkan saya cikgu. Ada maaf bagimu. Ni. Dah. Gambar saya paling cantik. Saya pun Okey, paling cantik. ni adalah
gambar yang terakhir yang disusun oleh Shima, iaitu gambar tengkolok diraja. Next, soalan yang ke-8. Apakah fungsi kebesaran diraja seperti cokma dan tombak berambu digunakan untuk permainan tradisional, menjadi lambang kebesaran dan kehormatan raja, digunakan dalam peperangan moden, dan terakhir adalah menjadi hadiah kepada tetamu negara. Okey, kita akan tengok jawapan. Saya rasa ada salah sebab ada yang merah. Okey, Alamak. yang pertama ada juga jawab adalah digunakan untuk permainan tradisional. Ni alat kebesaran diraja adalah untuk menjadi lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Main jawab ni tahu. Okey, antara mereka yang manakah merupakan alat kebesaran yang betul agung dan Raja Permaisuri Agung? Keris panjang diraja, mikrofon diraja, tongkat guru ataupun bendera sekolah. Okey. Untuk jawapan ni adalah saya rasa betul semua sebab ini jawab. Okey, lepas tu ialah keris panjang diraja. Okey, ini soalan yang terakhir. Okey. Soalan terakhir. Ini adalah soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir, mengapakah alat-alat kebesaran diraja penting kepada institusi yang dipertuan agung? Menunjukkan kemewahan semata-mata, menjadi barang pameran saja, melambangkan kedaulatan, keagungan dan warisan negara, dan last sekali digunakan untuk pertandingan rasmi. Okey, ni adalah jawapan semua betul, iaitu menjadi melambangkan kedaulatan dan keagungan warisan negara. Okey, jom kita tengok adalah Shima salah pada soalan keempat dan soalan ke-8. Siapa Shima? Belajar lagi. Okey, untuk apa yang kamu belajar ini, cikgu serahkan kamu semua ke Cikgu Farhan.